Kalau korang berniat nak sewa rumah dekat area Negeri Sembilan, korang kena berhati-hati. Sebab kisah ni betul-betul berlaku dekat kawan aku. Untuk pengetahuan korang, kawan aku ni merupakan seorang cikgu. Dia baru saja ditukarkan di sebuah sekolah di area Negeri Sembilan. Sorry lah, aku tak boleh sebut sebab aku takut korang boleh agak kawasan tu dekat mana. Dia kisah dia macam ni. Dia dapat sewa rumah ni, orang kata rezeki dia lah. Dia dapat rumah kampung. Dekat tengah-tengah rumah ada satu macam kerusi tau. Kerusi yang dah lama usang, macam orang kata kerusi macam ni lah. Kita panggil apa? Kerusi ayun ni. Kerusi macam orang tua-tua duduk sambil baca surat khabar, minum kopi. Owner dia ni dah pesan. Dia kata macam ni. Barang-barang kat dalam rumah ni semua boleh guna. Untuk pengetahuan korang, dia memang macam fully furnished lah. Ada sofa, ada katil, apa semua memang ada. Meja makan pun semua ada. Pesan, kecuali jangan usik kerusi ni. Masa malam pertama, malam kedua, rasanya macam okey, tak ada apa-apa. Tiba-tiba masa malam ketiga, dia selalu perasan. Dalam pukul 12 lebih, dah dekat pukul 1 macam tu tau. Dia akan dengar dekat ruang tamu, dia akan dengar bunyi lepas tu dia kata, bunyi apa kan? Dia pun curious, dia nak intai. Dia buka-buka pintu, dia tengok kerusi dekat belakang ni macam gerak-gerak sendiri tau. Dia datang kat kerusi tu, dia cuba stop kan. Lepas tu, okey, dia tidur macam biasa. Rasanya macam tak ada apa-apa terjadi kot. Pernah sekali dia tertidur, okey, dia mimpi macam ada orang tua tau. Orang tua duduk kat atas kerusi tu. Kata dia macam tu lah. Orang tua tu macam dia tak nampak muka, tunduk je duduk kat atas kerusi. Okay. Malam-malam tau, dah cik kena ganggu dengan kerusi ni. Sampai satu hari tu dia rasa macam dia dah penat nak layan. So dia alih kerusi tu, dia simpan dekat store luar rumah. Waktu ni gangguan tu pukul 3 pagi tau. Gangguan pukul 3 pagi. Tiba-tiba dia rasa macam dekat arah store tu macam bunyi bising, macam bunyi orang serongkar. Macam dia pelik lah. Dia macam dia intai pada tingkap. Tengok kokot ada orang ke masuk ke, ceroboh masuk ke. Macam tak ada apa-apa. Lepas tu besok pagi, dia tengok dalam keadaan store tu tunggang langgang. Seolah-olah macam ada orang ceroboh. Tapi pintu store tu tak ada kesan-kesan upilan ke apa ke. Tak ada. So sampailah satu hari tu dia macam berborak lah dengan jiran-jiran dekat situ kan. Buat cerita. Oh, kau tak tahu kan, korang luar, kata dia. Cerita dia macam ni. Dia kata rumah tu dulu, owner dia tu, bapak dia kata dah meninggal atas kerusi tu lah. Sebab abah dia ni suka pergi surau lepas masjid ni tu. Perasan dah lama tak datang masjid kan, seorang kampung cari, nak borak lah. Sampai-sampai dia kata dekat depan pintu rumah macam bau busuk kuat sangat. Rupanya orang tua tu dah mereput. Dan untuk pengetahuan korang, owner dia ni sebenarnya kerja kat Singapura. Sebab itulah dia jarang lah balik Malaysia. Mungkin dia balik pun mungkin orang kata berapa bulan sekali kan macam tu ke. Bukan tak kontak bapak dia. Kalau kontak bapak dia pun dalam beberapa hari sekali. Tak adalah macam setiap hari macam tu. So itulah aku faham. Lepas tu bila kawan aku tu dah dapat tahu, macam dia tanya aku, patutkah aku stay situ lagi? Kalau kau rasa patut ke stay? Sebab dia pun, tapi dalam masa yang sama dia memang tengah cari rumah lain lah. Sebab dia pun tak tahu nak duduk mana sebenarnya. Sebab pun dia baru je kena tukar kat sana.